Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai duduk. Okey, semua sihat? Okey, bagus. Hari ni kita nak belajar tentang jenis zakat. Baru-baru ni pembelajaran sebelum ni cuba buka buku teks masing-masing tajuk zakat dulu ataupun buku rujukan pun boleh. Okey? Okey. Okey, tengok. Kita sebelum ni kita belajar pasal zakat, betul? Maksud zakat dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya nak tanya lah apa maksud zakat. Okey. Apa maksud zakat? Baca je dekat dalam buku. Sekarang. Okey. Apa maksud zakat, Iris? Apa maksud benar? Apa dari segi bahasa dan istilah. Bahasa berzakat tubuh, segi berkat dan berkitab. Istilah meluangkan sebahagian daripada harta tertentu yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Okey, terima kasih. Okey, itu pasal zakat dari segi maksud, dari segi bahasa dan istilah. Hari ni kita nak tengok jenis-jenis zakat. Right? Ni macam yang saya papan dekat slide ni, walaupun saya ingat tapi semua nampak kan? Sampai ke hafal, sampai ke semua belakang t-shirt tu nampak kan? Okey, bagus. Jenis-jenis zakat. Jadi dalam buku ada berapa jenis zakat? 2 kan? Zakat, fitrah dan harta. Kita tengok satu-satu dulu. Ada zakat fitrah dulu. Okey, saya baca. Zakat fitrah ini adalah kita mengeluarkan harta kita sendiri, harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungan dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebelum tu apa maksud mukallaf? Mukallaf tu apa? Islam. Jadi baligh, berakal. Itu adalah mukallaf. Jadi bila cukup syarat-syarat mukallaf tersebut, kita mestilah wajib untuk zakat. Jadi apa hukum zakat fitrah? Wajib, pandai. Wajib apabila memenuhi syarat wajib zakat. Maksudnya mukallaf, Islam, baligh dan berakal. Okey, kita tengok seterusnya dalil. Dalil nakli zakat fitrah. Siapa nak baca dalil nakli? Okey, saya pilih Zul. Zul boleh bangun, baca kuat-kuat dekat rakan-rakan dalil zakat fitrah. Tengok, let's go. Anna Rasulullah. Ada Zul. Okey. Okey, maksud dia pula. Maksud dia senang. Maksud dia Zul
Bulan 4 pasti.
Okey, dah habis masa. Jadi siapa yang duduk tempat masing-masing? Okey, jadi semua faham ya berdasarkan apa yang pakar-pakar zakat terangkan dekat bawah kan? Okey, boleh faham? Jadi sebelum kita buat latihan di dalam buku teks, kita sama-sama buat quiz. Okey, jadi boleh nampak kan? Mesti. Jadi siapa nak jawab? Boleh angkat tangan lah. Okey, jadi pertama zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Okey, sama-sama kita sama-sama. Okey, betul. Seterusnya, berikut merupakan